Ada dua perkara yang menyempurnakan pahala puasa seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Asrarus Shaum wa Syurutuha al-Batinah yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan ada dua perkara yang menyempurnakan pahala puasa seseorang. Yang pertamanya adalah dia tidak memperbanyakkan ataupun dia tidak memenuhkan perutnya dengan makanan-makanan ketika waktu berbuka daripada sumber-sumber yang halal, apatah lagi dengan sumber-sumber yang haram. Kerana ibadat puasa ini adalah ibadat yang bertujuan untuk memecahkan hawa nafsu ataupun untuk mengalahkan hawa nafsu. Kalaulah seseorang itu dia memenuhkan makanan ataupun memenuhkan perutnya dengan perkara-perkara yang halal ketika berbuka puasa, maka ini adalah sesuatu yang kontra ataupun sesuatu yang berlawanan dengan maksud ataupun tujuan berpuasa itu sendiri. Dan apabila seseorang itu telah penuh perutnya dengan makanan, maka dia akan memberatkan tubuh badannya untuk sentiasa beribadat dan juga untuk bangun malam, sentiasa berat untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah seseorang itu hatinya ini adalah di antara bainar raja'i wal khauf. Ketika selepas berbuka puasa, hati seseorang yang sedang berpuasa ni dia berada di antara raja', dia mengharapkan mudah-mudahan ibadat puasa ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga khauf, iaitu dia takut kalau-kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima akan amalan puasa dia pada hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang. Maka perasaan raja' dan juga khauf ni adalah perasaan yang patut ada bagi seseorang muslim setiap kali dia melakukan amal ibadat, tak nanti puasa, solat, zakat, haji, umrah dan sebagainya, maka perlu hati dia ni berada di antara raja' dan juga khauf. Maka hakikat daripada puasa inilah dia mengajarkan kita bahawasanya apa yang kita dapat berpuasa, kita dapat menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara yang membatalkan pahala puasa, ini adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahamlah puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan juga dahaga, bahkan adalah satu unsur ataupun satu paksaan untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga membantu kita untuk sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.